tu sekolah kita ada buat lawatan pergi Langkawi. Awak ikut tak? Tak, saya tak ikut. Masa tak bagi. Mak saya pun tak bagi. Saya teringin ada lawatan dekat Pulau Pinang 2 hari, lepas tu pergi jalan-jalan. Bestnya. Cantiknya beg ni. Wow. Jom Asma. Jom. Bas, jom. Iman, pergi ikut sekejap. Anu. Kita nak balik Penang. Kita nak ke Penang. Pulau Pinang, jeruk, detak, nasi kandar. Adelia, tu kamera. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Adelia Iman Zara Dan saya Asma Fatihah, wartawan Press TV anda pada hari ini. Sedih. Sekarang kita dah sampai ke Pulau Pinang. Kalau dekat sekolah ni penuh dengan pokok-pokok, tapi kat sini penuh dengan laut. Tenang nampaknya. Daripada kesesakan. Okay. Bersama pula dengan GPKP saya ni dua-dua. Biasanya sibuk dengan relief kan. Ni tenang je nampak laut. Happy sangatlah kita nak menuju ke Pulau Pinang. Dan nampak jeruk Pak Ali. Okay. Entah misalnya lah. Sudah berapa jam perjalanan? Berapa tadi? Agak berapa pula? Kita tu 8 jam. Dah ke? Okay. Selepas hampir 8 jam perjalanan, kami dah naik jambatan kedua Pulau Pinang. Jom kita pergi Komta. A few moments later. Cuba korang teka kita orang dekat mana? Kami di Top Komta. Dah sampai. Tak sabar saya nak pergi rumah hantu. Takut! Saya nak tengok ikan. Yang paling penting sekali saya nak shopping. Awak ni asyik shopping je. Esok kita nak pergi pasar tau. Pasar apa? Adalah. Okey dah lah. Bye. Saya nak main dulu. Sekejaplah Asma. Tengok kamera dulu. Mana? Oh, situ. Jumpa korang petang nanti. Banyak lagi info-info yang kita nak bagi tahu pada korang. Bye.
Cepat. Pening. Itu. Awak tak pening kat sini. Takut! Pergilah dulu. Mister. Ada orang nangis tu. Pegang. Saya nak masuk. Tak payah nak. Astagfirullahalazim. Saya nak gerak pun tak boleh. Habis dah. Dia lari. Saya tak suka dengar orang nangis. Mister, takut. Sumpah takut. Yelah tak. Ini ada film malam. Malah takut. Dah tu kalau tak takut masuklah delivery. Lagi Kak. Ya, lagi. Lagi tinggi. Wow. Macam ni betul. Lagi. Oh, kuat. Okey. Berapa kuat? Apa turunan askar? Tak boleh. Lagi. Dah tangan kat sini lagi. Dah macam orang tua apa? Ada Alia. Tak ramai. Sekarang kami sedang menikmati keindahan di Padang Kota Lama. Salah satu tempat bersejarah dan tarikan pelancong. Angin kat sini pun subhanallah. Sejuk sangat. Terus saya pun sampai terbang-terbang tau. Tapi jangan zoom Adelia, tengok ombak tu. Kuat sangat. Ha? Mana? Situ. Oh, tu. Uish, dah malam-malam. Sejuk pula tu. Asma, selapar lah. Kat sana ada food court. Jom makan. Yelah, saya pun lapar. Jom. The next morning. Ambil 4 ni. Okey. Baik sekali. Tapi buang dulu tau. Hari kedua tempat pertama yang korang tunggu. Sekarang kami berada di Science Fair Antarabangsa 2025 di Space Arena. Asma, kat sini kan ada banyak science activity. Antaranya adalah Computer Science Core Skills Competition, Generative AI Challenge, Makerfair STEM Project Book, 4x4 Project Showcase and Competition, AI Machine Vision Showcase and Competition, Segmental Lego Robotics. Penatlah Asma. Nala, your turn. Tak apa. Saya tengok awak tu macam dah penat sangat. Saya sambung. Tak tahu je. Seterusnya, kita ada The Innovation Challenge, Program AI for Social Good, Youth Data Science, Engineering Design, Penang 2030, Innovation Bootcamp, Into Geek Kids dan lain-lain pertandingan STEM.
Kacang je Adelia. Yelah. Tapi saya bosan lah Asma. Saya dah tengok semua booth kat sini. Apa kata kita interview peserta dengan guru pembimbing? Nak tak? Wah, menarik tu. Jomlah. Jom! Makanan apa kau yang kita nak? Bombastic side-eye criminal of Bersama saya Akak Kaila Arisa binti Kamal Arifin. Salah satu peserta sekolah kita. Apa khabar Kak? Baik. Di sini saya ada beberapa soalan untuk Akak. Baiklah, soalan pertama. Bila tahu dapat ke peringkat akhir, apa perasaan Akak? Perasaan pertama happy lah sebab dapat pergi Penang. Soalan kedua. Siapakah yang membantu Kaila sepanjang projek ini? Cici Sherry, Cik Hak dan sokongan dari ibu bapa. Hebat Kaila, teruskan semangat tu ya. Terima kasih Kaila kerana sudi meluangkan masa bersama Press TV. Bye. Bersama saya Nurul Afrina Rania binti Muhammad Asrul. Juga salah seorang peserta sekolah kita. Apa khabar Kak? Khabar baik. Di sini saya ada dua soalan untuk Akak. Soalan pertama, mesti ada cabaran kan? Apa yang paling mencabar bagi Akak? Bagi Akak, cabaran yang paling besar bagi projek kami ni adalah bahagian wings dia. Sebab waktu first model kami, dia sangat nipis dan mudah untuk rosak. Soalan kedua, siapa yang jadi inspirasi Akak dalam bidang STEM ni? Inspirasi Akak pada mak ayah Akak kot. Sebab bila Akak masuk tandingan STEM ni, dia selalu sokong Akak dan bimbing Akak untuk menjadi lebih baik. Wow, teruskan usaha Akak tu ya. Terima kasih Akak kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bye. Bersama saya Akak Nur Ima Amani binti Muhammad Ali. Salah seorang peserta sekolah kita. Apa khabar Kak? Baik. Saya ada beberapa soalan untuk Akak Iman. Soalan yang pertama, dalam kumpulan tu apakah peranan Akak Iman? Peranan saya sebagai project leader dan designer. Wah, menarik. Soalan yang kedua. Ada tak pengalaman lucu atau kenangan manis masa persediaan pertandingan ini? Sebelum nak mula tu, adalah beberapa benda yang patah dan terjatuh. Lepas tu kena buat balik. Wah, seronoknya. Jadi apa yang Kak Iman belajar daripada penyertaan STEM kali ini? Kerjasama, kreativiti dan Hebatnya Kak Iman. Kalau diberi peluang lagi, apakah Kak Iman yang nak tambah baik pada projek ini? kalau boleh nak buat dia macam smooth sikit dan letak lagu lah. Wah, teruskan usaha Akak tahu. Terima kasih Kak Iman kerana sudi di Timur Ramah dengan Press TV. Terima kasih. Bye. Sekarang bersama saya Teacher Sherida, guru bimbingan murid-murid dalam pertandingan STEM kali ini. Apa khabar Teacher? Khabar baik. Di sini saya ada dua soalan untuk Teacher. Soalan yang pertama,
apakah cabaran utama yang kita hadapi sepanjang menyiapkan projek 3D ini? Okey, antara cabaran yang paling cikgu hadapi ialah cikgu perlu berulang kali print sebab tak menjumpai saiz yang menepati sehingga dia boleh berfungsi untuk bergerak. Itu cabaran utama. Okey, soalan kedua. Dalam pandangan teacher, kenapa pentingnya pendedahan tentang percetakan 3D kepada murid sekolah teacher? Okey. Murid sekolah rendah. Okey. Tak semua sekolah rendah ada mesin percetakan 3D. Kita SK Payung Rumput bertuah kerana JPN telah memberikan kita dana untuk membeli mesin 3D. Jadi mesin 3D ni melatih murid-murid sekolah rendah untuk menjadi lebih kreatif dan berimajinasi untuk mencipta apa sahaja objek. Okey? Itu je lah cikgu rasa. Okey, terima kasih teacher kerana sudi meluangkan masa bersama Press TV. Okey, sama-sama. Terima kasih kerana datang menyokong kumpulan kami. Bye. Tem SK Payung Rumput. Mana lagi? Melaka lah. Okey, nampak. We dream, we design. Peace Arena. Dulu sampai sikit je. Kita macam mana yang last tu? Banyak aktiviti menarik di sini. Aduh. Sama macam Dina lah. Cepat cakaplah sikit. Awak berada di mana? Saya